Itu ialah robot merah beroda 3 kami untuk menjaga landscaping kebun. Kami juga gunakan racun lalang yang agak kuat untuk hutan di pinggir kebun supaya tak merebak ke kebun kami. Menjaga kebun di tengah hutan ni bukan senang sebab pelbagai jenis serangga, hama, kulat akan mudah menyerang pokok-pokok kita. Oleh kerana kami hanya dapat balik hujung minggu, sebenarnya kawalan serangga dah pun kami berikan pada bulan lepas masa proses berbunga. Saya ternampak ada macam sejenis ulat yang melekat pada putik kita ni. Warna putih tu. Buang. Ini saya buang je lah, saya cantas saja tadi. Oh ya, kami lupa pasal trap tikus. Kami nanti akan letakkan trap tikus lebih kurang 8 pieces kat bawah pokok yang sedang berputik. Kalau tak, hilanglah, dia akan renggut semua putik-putik ni nanti.